satu hari tu nanti kau famous, kau meletup, kau tahu lah. Yang senang nampak kan, yang susah orang tak nampak kan. Jadi ni nak tanya part susah ni. tu part susah secara reality lah. Sebab kadang kan orang budak-budak sekarang dah habis sekolah. Tahu tak apa kan. Okay, macam ni aku bagi pesanan sikit kat adik-adik luar sana yang nak jadi konon berangan nak jadi influencer. Dik, dalam hidup influencer ni tak semuanya indah. Oleh aku boleh kata tak semuanya indah sebab apa? Kalau kau ada satu hari tu nanti kau famous, kau meletup, kau tahu lah. Sebab kau bila kau dah one day macam aku kan, aku ambil langkah, contoh aku dah ada kerja. Bila aku dah famous, aku stop kerja aku, aku fokus pada review. Kan? Tapi aku cakap dengan kau orang, review ni dia bukan hari-hari datang tau. Job ni dia takkan datang hari-hari dan dia bukan sentiasa ada. Melainkan kau dapat job tetap, maknanya kau dapat kontrak 6 bulan ke kerja dengan satu company. Contoh kau jadi ambassador kan, dia bayar kau RM10,000 sebulan. Tu sedap lah untuk kau kan. At least kau dah ada pendapatan tetap. Tapi kalau macam aku, masa dulu-dulu punya, aku ambil job review ni satu job katalah RM2,000 kan. Kalau kata sebulan tu kau boleh collect lebih daripada RM10,000, Alhamdulillah rezeki kau. Rezeki kan. Tapi kalau kata dalam sebulan tu kau dapat 2 job ya. Tapi 2 job boleh kata RM1,000. Okay, RM2,000 lah sebulan. Sama je macam basic kau kerja. Benda tu macam tu. Tapi rezeki kan, kita tak tahu. Ada time kau tengah naik, kau sedap lah. Ada time kau tengah slow, kau slow lah, tu je. Tapi kalau time kau slow, kau ada rezeki tu, kau jangan lepaskan lah, tu je.